Cuba korang check kau punya tape meter korang. Kalau kau pasal mesti ada tulis bacaan ni. Macam ni 88mm. Kebanyakan tape yang proper mesti ada tulis jarak ni. Kau tahu tak ni apa benda? Macam yang ni mesti kau tahu 75 meter ni panjang tape 25 kaki kali 25mm. Yang ni 25mm ketebalan dia. Tapi kalau kau beli tape yang cikai, tak ada pun tulis yang 88mm ni. Dia cuma tulis panjang tape ni 33 kaki dengan 10 meter. Kalau kau tengok tape daripada Daily ni, tape dia ni murah. Yang best functional one click retract, free start stop. Maksud dia bila kau tarik, dia terus lock. Nampak senang, tak payah tekan. Biasa tape, kalau tape yang murah macam tape ni, yang murah sikit ni, yang cincai ni, kau tarik, dia takkan lock kan. Kalau kau nak lock, kau kena tekan ni, baru dia lock. Leceh. Tapi yang Daily ni harga murah juga, tapi dia ada auto lock ni. Tarik je. Senang. Nak masukkan, tekan balik. Lancar amat. Lepas tu dia solid. Dia macam ada getah sikit kat sini, jatuh pun tak ada masalah, sebab ada tali. So dia punya unit kat sini ada inci, ada cm, ada kaki. Sekejap. Ini kaki. So senang dah nak pakai, macam-macam unit ada. Bila kau pakai tape murah, kau nak ukur jauh sana, kau kena tahan. Susah kan, kalau terlepas dia termasuk macam ni. Tapi bila pakai ada auto lock ni, kau just tarik je. Senang, buat seorang pun boleh. Yang Daily ni bila aku keluarkan 7 kaki pun masih lagi tak patah. Nampak? Kuat lagi kan. Ni yang kita nak masukkan, tekanlah button ni. Nampak? Padu kan. Design cantik, harga nice, unit semua ada. Harga kau check kat link bawah tu.